Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Khalish Nasran bin Khairul Syam. Saya berumur 10 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Paya Keladi di daerah Seberang Perai Utara, Kepala Batas Pulau Pinang. Hobi saya ialah berenang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Di dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai novel ini yang berjudul Impian Juara. Di dalam novel ini, banyak isi yang menarik yang telah saya baca. Novel ini diterbitkan oleh Galeri Ilmu pada tahun 2011. Penulis buku ini ialah Zayu Hisham. Buku menarik ini mempunyai 119 halaman bercetak dan terdapat 12 bab di dalam buku ini. Buku ini membawa kita mengenali Imran yang merupakan seorang atlet muda yang berjaya meraih gelaran juara perseorangan lelaki bawah 12 tahun dalam kejohanan MSSD Petaling Utama. Namun, kejayaan tersebut tidak memberi makna kepadanya apabila dia mengetahui hasrat datuknya ingin berkahwin dengan jiran mereka, Mak Jah. Perkara tersebut menyebabkan Imran merasa tidak senang dan emosinya mula terganggu. Sikapnya mulai berubah menjadi lebih agresif sehingga dia terlibat dalam pergaduhan dengan rakan sepelatih. Akibatnya, Imran dihalau dari pusat latihan. Walau bagaimanapun, Imran diberi peluang kedua apabila ketua jurulatih mencabarnya kembali berlatih dan bertanding semula bagi menentukan kedudukannya di dalam pasukan MSSD Petaling Utama. Dalam masa yang sama, perkenalan Imran dengan Adam Lee telah membawa perubahan dalam dirinya. Adam Lee juga menghadapi masalah keluarga. Lalu, mereka saling memahami dan memberi sokongan antara satu sama lain. Melalui pengalaman tersebut, Imran mulai belajar mengawal emosi dan memperbaiki sikapnya. Dia juga berusaha membantu Adam Lee menyelesaikan masalah keluarganya. Persoalannya, mampukah Imran bangkit semula untuk menjadi juara dan pada masa yang sama membantu rakannya? Cerita ini menekankan tentang nilai persahabatan, kekuatan emosi dan kepentingan sokongan dalam menghadapi cabaran hidup. Sampai di sini sahaja perkongsian saya. Salam mesra daripada saya, Khalish Nasran bin Khairul Syam. Tinggi merayap si pokok lada, dipetik satu di dalam raga. Kawan sejati, kawan setia, susah senang bersama dijaga. Membeli belacan di pekan tekad, berjalan kaki ke rumah jiran. Ikhlas bersahabat membawa berkat, dunia akhirat jadi teman. Adab dulu baru ilmu. Sekian, terima kasih.